Sama eh. Assalamualaikum guys, selamat petang. Kita jumpa lagi dalam live My Sudi Channel petang tu. So untuk petang tu kita berada di Mukah. Kita berada di Bazar Ramadan Medan Setiaraja di Mukah untuk hari ke-12 berpuasa. Kalau kemarin kita berada di Bazar Ramadan di Stadium Hassan Al-Bolkiah di Brunei. So hari tu kita ada dekat Mukah. Okey, tu kawasan panggang-panggang ujung tu. Belah sate-sate. Ada yang buka, ada yang si buka, ada yang cuti hari tu. Mungkin nak berehat. Situ ada 125 lebih peniaga yang ada dekat Bazar Ramadan di Medan Setiaraja. Tu tahun ke berapa ni pergi situ? Tahun ketiga rasanya. Untuk tahun ketiga kami ke situ. Bazar Ramadannya di tengah nun bawa kami sikit. Bagi kita jalan dari hujung, sebab bazarnya dari hujung nun. Daripada hujung nun sampai ke hujung nun. Lebih kurang dalam 500 meter dah, lebih kurang. Okey, jom kita jalan-jalan. Situ ada panggang-panggang, ada sate, ada ikan panggang. Itu semua merasap-rasap situ guys. Untuk ada ikan panggang, ada ayam panggang. Mai bawa sampai petang tadi daripada Miri pukul berapa dia? Pukul 10 lebih kurang, 10 pagi. Ya, ada pulut panggang. Ikan bakarnya banyak tu. Ya. Ya ikan panggang. Situ basap sikit. Jom kita jalan ke tengah sikit. Situ jalannya sempit sikit. Situ ada banyak vendor-vendor. Like, comment and share lah guys. Ayam grill, ayam panggang madu, seko 25. Waalaikumsalam Amir Jamil. Yang tu ada ayam goreng. Wow. Amir Jamil, idola. Semalam aku ada di bandar semalam Jamil. Amir Jamil. Semalam ada dekat Bazar Hassan Al-Bolkiah di Stadium Hassan Al-Bolkiah semalam. Tapi aku balik hari lah. Aku dah tidur balik hari. Pergi petang. Pagi balik malam. Ramai orang dekat bazar Stadium Hassan Al-Bolkiah. Situ ada apa tu? Wah, ada sausage, ada egg mayo. Terima kasih yang udah sharekan lagi. Itu ada lauknya. Ada lauk pauk, ada cucuk udang, ada airnya. Sebelah tu ada juga. Sebelahnya tutup teh. Banyak yang tutup kan. Situ ada donat. Ada mochi. Mochi. Ada Vietnamese roll. Dah ada. Dah habis dah. Dah habis dah. Mochi pun tinggal ya. Mochi pun dia ajak dah. So hari tu kita dekat Mukah. Tu ada roti john tabur, inti tabur. Abang. Ni tabur ada. Belum tabur ya. Nya kita boleh. Oh, disiak lah. Okey. Memang ada roti john, pap, Ayam daging. ayam daging, ayam crispy. Ayam crispy. Oh. Ayam crispy. Ayam crispy 10. Ringgit. Oh. Tortilla, pap, roti pita. Oh, roti pita ada juga. Wow. Roti pita. Roti pita daging je dah. Okey dah? Ayam ada. Roti pita apa sikit? Yang ni. Oh, okey. Ada roti pita ya, daging taburnya. Kebab 7, roti john 8. Kebab 7, roti john 8. Tortilla 8. Tortilla 8. Kita menunggu yang daging tu. Daging tabur.
Satu untan ayam kan? Ya, ayam ah. Oh, ayam. Oh. Okey bro, masih Okey, Wak. sebelah tu ada ayam panggang madu. Ayam panggang yang dimandukan. Selamat petang Abang Sufri, selamat petang. Ya, dekat Muka. Semalam dekat Brunei kan, hari ni kita kat Muka. So saya ada flight peribadi, so don't worry. So senang sikit ada flight peribadi. So boleh pergi ke sana dan ke sini. Kak, sorry. Ni pukul 5 dah ramai orang bang. Pukul 5 dah ramai orang boleh kerja. Sebelah tu ada nasi bajet, sinar suria. Oh, ada gajah. Tak boleh pergi, ada gajah. Ada gajah, saya sebab pergi. Terus tidak Asukwa. Hai. Wow. Hai balang. Balang apa paling nyaman dok? Paling nyaman naik balang apa? Semua, saya kan nak beli semua. Tu apa? Ais lemon tea. Oh, ais lemon tea. Situ ada kopok lekok. Kopok lekor gemuk di Brunei rasanya. So kopok lekor juga. Ada bulat, ada 4 segi, ada panjang. RM RM1 3 biji. RM1 3 biji. Pergi ke Putrajaya lagi bang. Aduh, malas nak pergi Putrajaya. Jam. Paling malas pergi Putrajaya. Putrajaya ya jam. Di Brunei marik pun jam je marik. Di stadium ya. Ramai orang dah guys. Putrajaya ya jam. Nak pergi jam. Aduh. Silakan nak menghadap jam dah Amir Jamil. Dah berpuluh tahun menghadap jam. Sebelah tu ada ayam berempah guys. Oh. Ayam berempah, nasi ayam berempah. Nasi ayam berempah RM10 10. sahaja. Ya, RM10 saja satu pack. Share lagi, jom. Sebelah tu ada roti john tadi. Tu baby john dah menunggu ni. Baby roti john, sebenarnya kecil je. Daging RM4, ayam pun RM4. Nampak kecil. Kecil dan senang. Senang habis. So nasi panjang gila wah. Raminya tu. Tengah rami. Jom kita sambung, kita pun journey. RM4 je roti john tadi. RM4 daging, RM4 ayam. Bah, pusing balik dah. Tu sahabat kita. Dah habis dah, berhenti dah masak dah. Berhenti dah. Rehat lo. Kelah gue lagi. Kelar lagi. Dekat-dekat nak buka. Jalan lo bang. Okey. Tu air balang je. Itu pun kecil lah. Cendol dia kecil je kan. Sekali teguk je. Comel. Ada yang tu kan comel kan. Kecil je pak. Ya, cuma Berapa tu kak? satu gulapong. Berapa? 3. Oh. Sekali teguk je kan? Ya, cute je. Cute je. Janganlah. 2 kali. 2 kali teguk. 2 kali teguk lah. Aku Okey. dah tercekik. Tercekik. Comel. Tu cucu apa? Cucu bubuk. Cuba bobok. Ada bubuk kah? Ada. Oh ya. Tidak. Tidak bubuk. Banyak bubuk. Boleh dikatakan banyak lah. Banyak. Besok kita pergi pasar ikan. Jom jalan lagi. Tu ada kari pap. Kari dan pap. Kari pap kentang, carbonara, roti sardin. Kasih roti sardinnya. Bang, khabar? Selamat puasa. Okey bang. Boleh datang tak? Abang datang juga. Habis dah tu? Belum tu. Oh belum? Nah, lagi goreng. Sila. Okey ah. Bah, jalan lo ah. Okey. Sudah teh ais madu Borneo. Pada suka kopi. Oh. Suka kopi. Polekor. Tu abang kata kelas ambil bang ah. Lagi mula live lo. Ha? Alright. Dah start dah live tu. Okey. Saja nak tunjuk baju. Nampak baju baju. Support ah. Alright bang, kelas ambil. Alright. Tu sedap kopi Bilem. Lama saya jumpa sedap kopi Bilem tu. Sorry. Saya dah mula hotok.
Korean pancake. Amak sih minum kopi belum tu. Nak pergi sini jauh gila. Bukan apa. Kedai buka Tapi untuk yang booking je lah. Oh, untuk yang booking je. Nak beli air aja boleh? Beli air aja. Beli air boleh. Kopi bilam. Jom ke gerai seterusnya. Kita pergi Selang Seli tu guys. Tu ada popia. Popia sardin. Popia carbonara. Cucuk udang. Anun yang goreng di belakang. Kami sempat nak pergi tu. Sekejap kita pergi sekejap lah. Dengan yang goreng kita pergi sekejap. Sedapnya. Tu yang goreng stok. Tiap tahun memang ada pergi. Banyak kan payah Oh, 3.20. 3 kilo RM20. situ. Oh. Bubuk kilo RM5. Oh, dah ada bubuk je. Ada. Mimiri sekilo RM5. Wagi ni. Murah lagi. Beli 10 kilo RM40. Bubuk. Kami on the way ke situ dekat Bekam RM5 sekilo. Murah Kalau tutup mahal. Yalah baru lagi kalian dah. Tutup 4 kilo RM20. 4 kilo RM20. Udang. Sedantang ada. Sedantang 3 kilo nak? Oh, 3 kilo. Cak merah. Cucuk udang. Belah tu roti john. Roti johnnya pun cute-cute je, kecil-kecil je nampak. Nasi mola yang besar-besar panjang-panjang. So yang tu confirm habis lah kan? Potong 2-3 dah cukup. Berapa ringgit potong? 3. Pak potong 3. Cukup lah. Kadang si habis. Ada ayam, ada daging. Mantap. Terima kasih. Kita pergi ke sebelah tu. Kita ada Meme Kitchen. Ni kat Meme-nya saya dah. Sini tu Cip, dekat muka Cip. Buka muka. Dekat Pin Setia Raja. Tu ada orang goreng mi. Mi goreng apa tu bang? Mi kuning. Daging ayam? Goreng biasa. Oh biasa je. Mi goreng biasa. Ada bihun. Tu semua Meme Kitchen pun tu. Dua kemah tu yang beli. Tu yang pun air apa tu? Smoothie. Wow. Kak Meme yang ni? Ha? Oh, kat rumah. Kedai buka ke belum puasa? Situ je lah. Ada air balang juga. Yang tengah tu air apa tu? Strawberry soda. Ui, sedapnya. Sabar ya, nanti saya beli. Ada sotong goreng tepung. Ayam bakar chicken tenders. Oh, dalam nun. Tu ada ayam gepuk. Bukan? Ayam penyet. Oh, nasi gepuk. Nasi gepuk. Tu dekat muka Cik Bah. Tu nasi gepuk. Oh, dah ada daging. Daging salai pola dengan apa? Daging salai dengan apa? Dengan nasi juga? Oh, ada daging salai. Situ ada apa tu? Pahit, taban, akhlak apa ya? Macam mana nyebutnya bang? Macam mana nyebutnya? Pahit, taban, macam mana nyebutnya? Pahit, taban, alakayen. Kan? Apa maksudnya bang? Apa maksudnya? Cuba tahu je. Situ ada asam podeh. Asam podeh dari muka. Bukan asam podas Melaka. Johor Oh, Johor. Tapi ada kat muka. Memang orang Johor ke? Saya je. Oh, kita orang Johor. Okey. Kahwin dengan orang muka? Tak lah, mak saya. Oh, mak. Oh, asam pedas Johor. Ada ayam. Ada pari. Dan ni ikan apa ni ya? Ikan kuning. Ikan kuning. Wah, asam pedas ni memang selalu sana popular. Okey. Oh, sedaplah bau dia. Tak apa, saya masih boleh bertahan. Terima kasih. Daripada Johor asam pedas.
Alright, jom jalan. Bang, dia dah masuk live. Enggak nak masuk live, silakan. Lazim ya Allah. Hai. Stok kita ada J Kitchen. Ya, nasi apa kan? Nasi kak wok. Ui, besarnya. Nasi kak woknya. Sekejap. Saya mau tengok je besarnya bungkus dia. Memang bungkus dia besar ke kak tu? Dia ada ayam. Ayam saja. Oh, ayam dan daging. Okey. Wah, besar bungkusnya. Ini sambal dia. Ya, ini sambal dia, ini dia kuah. Oh, so ayam dengan daging apa? Daging. Daging grill. Oh, daging grill. Ya, dia banyak jenis. Kari ada, crispy ada, mama ada, berempah ada, daging grill ada. Wah, so, J Kitchen dekat sini ya kedainya. Sini lah. Oh, dekat atas. Hub usahawan atas. Oh, okey. Tahu. Naik dia nak. Belum naik. Ada naik tapi saya masih jumpa dia. Memang kan ada kedai atas di ujung sekali. InsyaAllah ada masalah singgah. J Kitchen. Dekat hub usahawan atas. Kalma. Situ ada goreng-goreng juga. Abang ni tengah menggoreng mi. Itu semua mi je tu goreng ya kan? Mi kuning goreng, kuih tiaw goreng. Tanya goreng secara live. So ada dua jenis lah, mi goreng dengan kuih tiaw lah. Senang kan, simple. Dia goreng di situ. Sebungkus berapa kak? RM5. Kuih tiaw sama? Kuih tiaw sama RM5. Yang belumkah kicap lagi? Ya kicapnya. Kicap soya. Baunya jadi hitam kan? Ada sukatan. Boleh lebih bang? Lebih lah, masin gila. Yalah. Takutnya kita makan. Betul? Ya sosnya. Jom kita jalan tempat lain lagi. Situ kita ada Colgate. Ada Colgate tak? Oh, bannernya. Ada wonton. Menarik. So Sidap Friends Cafe Biryani. So yang berani saja boleh makan biryani ya. Daging hitam kalai lah. Oh, ada daging hitam, ada ayam, kari. Nasinya ni nasinya, anun kah? Hai bang, khabar? Mau sampai ya? Bawa sampai. Okey. Live dulu. Wow, sedap yang nasinya. Sabar. Jalan dulu Nasi biryani guys. Ayam masak merah 15. Ayam percik ada. So yang berani je boleh makan biryani kan? Yang berani je boleh makan biryani. Wow, tengah rami. Air balang. So ada taco. Taco tu apa dah bang? Sama kaki. Oh, sambal garing. Wow. Daun ubi kentang juga. Oh, daun ubi pun ada. Takoyaki. Masih. Sebelah tu ada air balang juga. Air balang cup besar RM5. Cup kecil RM3 sahaja. Harganya stok. Untuk roti john. Roti john. Untuk lauk campur dek. Ayam rendang. Oh, ada sayur. Nasi campur Si campur. Ni rojak. Oh tu, ya, si nampak dek. Puasa ya si nampak dek. Musim puasa nampak lah.
Rojak berapa sikit? 7. Oh. Sebelah tu nasi ayam. Oh, wow, sedap. Semua menyelerakan. ABC. Terima kasih. Ada rojak ada sini, nampak ada rojak saya. MPC Street. Terus tidak MP Kitchen. Ada air balangnya, ada takoyakinya. Tuanya pun cendol. Oh. Cendolnya pula situ. Sebelah tu ada roti. Okay, kita tanya. Roti apa tak namanya tak? Roti Cina. Roti Cina. Itu nama roti Cina. So yang Melayu boleh makan, yang Iban boleh makan. Namanya memang roti Cina. Sebab apa yang tunggal roti Cina? Si tahu je kan? Mesti ada sebab kan? Mesti ada sebab. Oh, sebab yang molah ya. Kalau nanya dengan bos. Nak namanya roti Cina. Tu aja nah. Dalamnya ada ayam, ada daging, ada bawang juga. Yang macam menarik lah. Si habis tu makan setengah je kelak. Kan? Yang madahnya dah makan dah. Kita makan apa? Daging, ayam. Daging. Nak try daging lah. Tu ayam. Tu yang pun daging. Nanti kita try guys. Share dulu. Dah share. Wow. Kami belum sampai hujung ya guys. Ada lagi hujung. Daripada hujung ke hujung tu dekat Medan Setiaraja. Kami belum sampai hujung, baru setengah perjalanan. Roti Cina. Lepas tu suruh bos molah roti ya. Roti Melanau. Cunnya kan? So, roti Melanau tapi dalamnya ikan umai. Oh betul. lain lah jadinya kelak rasanya. Roti campur umai kan? Si best rasanya. Ya, si sesuai. Kalau kami mau try pada bos sikit. Daging kelak. Macam menarik lah roti lah. Tu ada nasi ayam gepuk. Kenanya ada ruang tengah-tengah tu. Oh, tu nasi ayam penyet dah habis. Oh dah habis. Oh, situ ayam penyet tu. Okey. Baik. Kami kolok. Sahabat saya yang pun mi kolok. Kolok daging 8, kolok ayam 7. Tu ready made tu. Terus boleh makan. Yang mula di sini. Di situ. Tapi baju yang kacak lah. Baju ya. Apron yang kacak. Mi kolok. Ni ada ayam dengan daging. Daging 8, ayam 7. Yang polah panas-panas situ. Bukan yang polah di rumah, yang polah situ bawa bungkus. Ya. Yang polah situ bawa bungkus. Jom. Shawarma, hai. Shawarma panipuri. Tapi belum hamil lagi kan? Saya biasa first day, second day. Itu dah minggu kedua rasanya. 12 hari dah puasa. Shawarma di situ. Tahu bergedil. Popia bergedil. Terus ada bubur padas. Ada bubur pedas. Ya, bubur pedas. RM5 bang. RM5 saja. Ada bubur sagu RM4. Ni Jawa. Ni Jawa 5. Si ayam 7. Betul ada cucu udang, cucu payak. Oh, cucu payak RM1. Oh, kacak ah. Kacak susunnya. Boleh ambil gambar mah? Boleh. Kacak susunnya. RM2. RM2. Sila bang. 5 biji alang-alang. RM2 5 biji. Sama. Cucu payak. Dah beli. Wah, di muka banyak stall bazar. Oh, banyak. 125 peniaga. Tapi di Brunei marik banyak lagi, bro. Jauh daripada Brunei. Marik pergi Brunei semalam. Bazar Brunei. Berapa ratus? 300. Ui, banyak. 300 peniaga. Semenanjung pun ada. Semenanjung, Sabah, Sarawak. Puas hati tu. Saya tak habis jalan. Pindah berjalan. Tak cukup kaki. Tapi kalau nak yang paling best jalan, Jaya. Itulah. Tu lagi besar tu.
Putrajaya lagi besar. Di Stadium Hasan Al-Bolkiah mari kami. Memang bazarnya penuh. Situ ada patik, ada bubur pedas juga. Dengan bubur kacang, bubur dedengok namanya. Bubur dedengok. Tu bubur dedengok. Terima kasih. Terima kasih. Jom. So, apam balik. Apam balik dengan pulang. Ya, sahabat saya bola di situ. Saya selalu bola situ, dia tak tahu ada. Ada bari, ada nangga juga. Oh, ada nangga bari. 300 lebih bro. Silarat di jalan Bazar Brunei ya. Memang banyak sebab campur sekali. Masih bang? Campur sekali dengan vendor dari Semenanjung, dari Sabah, dari Sarawak. Tu ada agar-agar dan puding. Senyumnya. Yang tangannya senyum ya. Warna pink tu rasa apa? Rasa strawberry. Temikai? Oh. Nama temikai rasa. Oh, nama temikai. Oh, rupanya kan. Checkpoint Sungai Tujuh tutup pukul 9 adalah pukul 10 tutup. Checkpoint tutup pukul 10. Kami gerak mari pukul 6. Kami sungking dalam kereta. Pukul 10 tutup. Kecuali kalau ada apa-apa keraian yang akan tutup pukul 12 malam. For normal day yang akan tutup pukul 10 malam. So kita ada Arman Corner ataupun ada mi kawah je situ. Mi goreng kuih tiaw. Ni mi po atau mi po. Atau mi gorengnya. Pedas lah nyaman kan. Ui, air ya. Air tebu. Hai bang. Oh ada main lah siapa pun tu tadi. Kita rupanya. Terima kasih. Sekali dah masuk dalam tu ah. Okey, boleh. Okey bang. Jual aksesoris itu juga. Tu ada kuih sausage, pau goreng, donat susu, kuih Doraemon. Tu dah mau habis dah. Sebelah apa kak? Habis dah apa ya? Apa ya sebelah tu? Saya dah. Oh saya dah. Oh. Sebelah tu ada sidak cita rasa DYNZ. Oh abang tu tadi. Ya lauknya banyak tu. Wow. Hati lembu. Ada hati lembu. Sini dah ada airnya ujung lah. Udah ramai orang tu ah. Jom. Kita kami tu air apa tu? Oh ramainya. Kita tumpang sekejap. Di sebalik dingin ais. Beda. Sini. Coba baca tu. Di sebalik dingin ais ada manis yang menyenangkan hati. Kami orang beli air sebenarnya. Sebenarnya berjual dekat Tamu Muka. Bang. Hai kak. Baru dah ni. Ni buat sampai. Wah banyak ah. Sama puasa. Sekejap. Banyak ya? Bawa tadi petang. Okey. Ba. Wah, banyak airnya. Itu salah satu air yang nyaman ya. Antaranya. Kami orang beli air kita aja. So jangan cari saya dekat tamu saya dah. Air teh nyaman. Kopi ada kopi. Kopi nyaman. Kantor kapau. Tengah merhati roti john tu bro, macam belum ada tu. Roti john situ ada 2 jenis. Yang kecil je kena baby john.
Yang memang kecil je, pendek, yang si panjang ke roti john biasa. Sebelah nun ada tak bro? Ada 2 stall roti john. Tu ada kuih muih. Kuih muih air balang, ada roti canai saja. Ada banyak tak roti john tak? Ada 2-3 stall je roti john tak. Atau ada burger, ada wonton. Tokenya di belakang tu, di belakang baju merah ya. Ayam goreng. Oh, tu mainan kata. Sebelah tu kita ada original nasi original biryani Pakistan. Ya, apa? Oh, habis dah. Weh, tadi banyak di situ dek. Lajunya. Cepat habis dah. Waalaikumsalam. Masih. Si tadi datang ambil video, ada separuh di situ. Kan? Lajunya. Daging ada ke bang? Oh, daging masak hitam. Wow, boleh. Saya mau daging masak hitam tu, daging masak hitamnya nah. Daging masak hitam bang. Boleh, cun. Lepas dia tu kambing grill, tu dah masak tu. Daging lembu ah. Daging lembu. Tu kambing grillnya belum masak lagi. Oh. Dalam masa 15 minit nya akan masak. Untuk nasi biryani je dah kambing grill. Nasi nya ada ala carte, nya ada belau, nya ada set nasi. Oh. Itu main gaganya. Okey. Faham. Okey, lepas ya ayam biryani, Tu ayam masak biryani tu si pedas. tu pedas. Tu ayam masak masala tu pedas-pedas manis. Nun ayam goreng. Ayam goreng berempah. Ayam goreng berempah. Okey. Kelak lah saya ambil. Okey. Kelak saya ambil ya. Daging masak hitam bang. Daging masak hitam. Betul. Daging masak hitam cun. Kambing grill bang. Tapi saya mau nasinya lebih sikit lah. Masih lebih apa boleh. Ya. Bismillah halal. Masih kelak saya ambil ya. Alright. Kelak saya datang beli. Si biryani Pakistan. Original Pakistan. Ya. Memang tiap tahun saya jual stok. Ya, cuma lokasi je berubah-ubah. Tu ada goreng-goreng juga. Kami bakar, saya pengen. Tu bro, roti john. Tu Nawab Cafe. Tapi hari tu roti john, atunya. Ayam daging 7. Tu roti john. Oh, ada sedang mau lagi dah? Tidaknya. Nunggu tu je lah, last lah. Oh. 7 ringgit. Punya habis pun lagi lah. Tu bro, 7 ringgit. Daging ayam 7. Bagi ayam RM7. Daging ayam 7. Tu roti canai. Murtabak. Sorry, murtabak. Dah tengah mula di belakang eh. Murtabak di belakang. Sorry bang, siapa? Kelak kami orang ingatkannya untuk ambil. Oh yalah. Okey. Itu murtabaknya. Alright. Jom. Masih. Murtabak ayam. Oh dah sampai dah sebelah tu. Cukup pakai. Bawa sampai. Baunya selalu akhir. Tu kuih muih guys. Kuih apa tu? Kuih muih Puteri Ayu. Oh. Puteri Ayu. Ni lambat selalu pukul 5. Ni buka pukul 5. Puteri Ayu, Nona Manis. Apa lagi oh? Puding. Jom kita pergi sebelah nun lagi. Di ujung nun lagi guys. So nyambung pintu masuk situ lah. Ada pintu gerbang di situ. Ya. Majlis Daerah Dalat dan Mukah. So kita pergi ke hujung sini. Tu last round dekat situ. Oh, kuihnya dah habis dah, nampak. Tadi banyak guys. Dah habis dah. Tepung pelita. Ya abang yang beli dah. Banyak ya? Ui. Banyak kena ABC tu. Oh, ABC. Saya nampak besar. Kak Jula, Waalaikumsalam. Belum tahu lagi. Pak Ison nak ke Bazar Bintulu kat Yatuk Belik Meri. Tadi ada kuihnya sih, dah habis dah. Dah hilang dah kuih siang. Okay, Chef. Bah, Kena puasa, kena kira. sama-sama sama raya sama puasa juga.
Tepung per liter. Bah, okey. Baliklah kali kelak. Dekat buka puasa. Nak ke Bintulu insya-Allah. Bah, jalan lo. Habis lagi tadi. Cepat tadi awal. Ada, tadi ada mi datang. Tadi belum live, tu dah live dah. Bila kami live habis dah kuih sebelah ya. Siapa yang beli tadi ya banyak gila ya? Ha? Siapa yang beli banyak gila tu ya? Banyak orang. Banyak orang tadi kan? Oh. Cobalah tadi. Ada dalam video ada. 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 Jalan lo. Okey, maaf deh. Sama. Dia dah Wah, how ma Sin Yen Kuai Le. Sin Yen Kuai Le ah. Wow. Bah. Air balang. Ada puding. Situ ada besar api guys, cun guys. Cun lagi sekali. Besar apinya. Cun ngam-ngam api. Tanya goreng-goreng. Hot plate kuih tiao Penang. Hot plate kuih tiao Penang. Goreng-goreng biasa boleh juga. Jalan. Mau apa mi? Kuih tiao. Kuih tiao. Nyaman baunya. Kongsi raya ah. Popiahnya situ. Oh ya, mi-nya. Bau ada mi ya. Cun. Masih. Jom kita jalan. Untungnya kita kat jom. Mari nangga bune, hari tu nangga muka. So, kuih muih juga. Mau habis dah kuihnya. Tinggal aja kita. Tu pun ada kuih muih juga. Ada kelitah. Kelitah apa? Oh? tegap. Ha? Dah lumur. Oh, cuba buka je boleh? Oh, yang macam tu. Okey, kelitah. Lupa. Kelitah buah tegap. Kelitah. Buah terap. Oh, kelitah buah terap. Okey. Kelitah goreng balik. Roti John. Situ kah? Oh, iya kah? Dah sia-sia. Sini? Oh, sebelah ya? Oh. Tahu malah apa itu, Bu? Pulang sendiri? Dia sebelah tu? Kedai tu? Kedai tu? Sila sia-sia. Kira pingsan. Oh. Betul ada itu, Bu. Bah, jalan. Jumpa lagi. Kita di sini apa? Kedai ni kita? Kita ada kedai di... Kambing grill tu. Oh, ya. Roti John. Tu roti John je, Tek. Belum polahnya. Dah habis polah. Ya. Ayam daging. Lepas tu saya mau beli air lah. Bukan senang nak mengadakan live. Oh, iyalah. Mau kontrol bang. Mau kontrol live susah. Kan. Kadang lelah. Kan. Tapi kadang sebab kita dah minat kan. Ku gagahi juga, insyaAllah. Oh, kaca ikan lah. Ikan apa ya bang? Ikan apa ya bang? Ikan pari. Oh, pari. Ikan pari. Kaca ah. Oh, situ pun dah habis ikannya. Tadi banyak ikan terus tu, Dek. Dah habis dah. Tinggal itau un. Tinggal tu aja lagi dah. Jauh punya jalan guys. Daripada hujung ke hujung.
Terus ada kuih muih. Tu ada umat sambal campur. Sambal jep. Sambal jep. Ingat kami di hanya teh. Oh okey, sudah ya. Hi sis. Okey. Ada si puasa. Weh, kata. Sebelah tu tu kita ada pasar tani. Bukan pasar tani, bannernya pasar tani. Ayam gunting. Tak sida pio. Dah pio. Sebelah tu sida Sri Diana, yang selalu main singgah. Jauh lah ya bro, ujung ke ujung. Oh, ujung ke ujung bro. Tu ujung tu. Nun ujung nun lagi sampai ke hujung nun. Hujung ke hujung. Tu ada ayam gepuk, ayam gepreknya, ayam penyetnya. Sila kambing grill, kucing kambing grill. Kucing kambing grill ada buka situ. Rasanya dah bermastautin di situ dah. Dia dah tinggal di Mukah dah, dia tinggal di kucing kita. Dah pindah situ. Sebelah tu ada nasi biryani hujan panas. Ui. Dengan lauk ayam merah. Yang berani je makan biryani. Yang si berani jangan makan biryani ya. Terus saya pun suntong tutok. Wow. Thai milk tea. Suntong tutok. Oh, tanya suntong tutoknya. Oh, dah beli tak? Dah ha. Terus suntong tutoknya nah. Ada suntong tutok. Siapa nak beli suntong tutok? Yang dah ditutok situ. Atau selalu di kucing aja belum puasa. Itu ada jual di situ. Siapa nak beli? Ayam depu. Singa. Harga 20, ada 15. Siapa diam dekat-dekat ia senang gantung periuk kan? Betul. Aku mau agak di kedai tak? Esok buka? Esok buka Rabu babu. Aduh, nak ambil ya? Apa ya? Ambil Pagi boleh. pagi ya? Boleh booking aku? Kelak berapa tak? Pagi. Kelak aku mesej lagi ya? Mesej ya? Pagi. Nak booking Buka sekitar. Buka sekejap. Okey, buka apa buka pagi? Ngambil barang pakai kita je lah. Boleh? Barang untuk kita je lah. Oh, boleh? Buka apa tak pagi esok? Pagi dalam pukul 6. Oh, awalnya. Oh, gila. Berapa? Ke-8. Takut awal gila ya. Ke-8. Janganlah 8 je lah. 8 lah. Oh, dalam mesej dia ya? Sebab dalam berapa puluh ringgit mau beli ya. Ha? Dan agak kedai tutup tak? Esok. Kelak mesej. Nyaman nyebal malam-malam suntung tutuk ya. Oh, tu sidak Azmina Cafe. Sebenarnya kedai paling lama. Azmina. Nur Azmina Cafe. Paling lama di Mukah tu kan. Kedainya kalau tahu sini sebelah Maybank je. Sebelah Maybank. Paling berapa tahun dah bang? Sudah 26 tahun, Bang. Kita kahwin dengan orang situ kan macam ni? Kami asal Kuching. Kaya? Ini kami orang Oyak. Oh, so buka kedai di Mukah. Kedai di Mukah. Oh, bini orang Oyak buka kedai di Mukah. Sudah anak sekarang 5 orang, Bang. Wah, alhamdulillah. Anak sulung pun sudah kerja jaga. Boleh cakap Melanau lah. Pas, Bang. Pas. Cina pun boleh cakap, Bang. Cina boleh cakap kan? Cuba sikit cakap bang. Cakap Melanau sikit bang. Cakap apa? Cakap. Keman kelo. Keman kelo. Tutang. Tutang kelo. Okay. Labi stol kami. Ono kelo beli. Senangnya belajar, cepat dah. Nasi biryani. Nasi biryani. Nasi biryani ayam, nasi biryani daging, nasi biryani kambing, nasi biryani ikan. Nasi biryani lamb shank. Lamb shank. Ya, betul. Ada macam-macam biryani ada. Macam-macam di kedai buka. Murtabak ada, murtabak ayam, murtabak daging, roti telur, roti kosong. Istimewa, stol istimewa. Nur Azmina Cafe. Insyaallah. Insyaallah. Alright bang. Abang nak apa? Biryani kambing. Ayam lah. Ayam lah. Ini apa bang? Itu kambing, daging bang. Daging kari. Boleh, daging pun boleh. Daging lah. Daging. Daging. Abang mau bagi saya try. Jangan rezeki jangan ditolak. Rezeki jangan tolak. Rezeki jangan tolak, musuh jangan dicari ya. Rezeki memang mana-mana ada. Kalau tak habis ni saya pakai untuk sahur. InsyaAllah. Dia boleh tahan bang? Boleh. Ini masa petangnya memang boleh. Oh, masa petang ya.
kasih dal satu lagi, Asha bagi satu. Oh, campur dal bocun lah. So kita datang ke Mukah tahun bila? Tahun Ha, 202. 202. Kami sibuk. Ah. Arwah ayah kami meninggal tahun 95, 31 tahun sudah. Oh. Kami temu bini di Sibu. Ha. Jadi Tinggal tu kami lah. terus buka kedai situ. Lama kedai dekat Maybank. Siapa tahu je tahu dekat sebelah Maybank aja. InsyaAllah. InsyaAllah. Boleh singgah. Okey. Semua boleh singgah. Oh ya, bah, masih bang. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki, amin. Doa saja bang. Terima kasih. Masih jual saya kena. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Jumpa lagi. Boleh ambil gambar satu luar. Boleh. Ini. Boleh luar. Ha, yang mau ambil gambar dengan kita di luar tu. Boleh bang, boleh. Ha, kita nampak mukanya sikit. Okey. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey bang. Nanti tag bang, nanti tag. Okey, bang. Masih bang ah. Senang-senang jumpa lagi. InsyaAllah. Datang Mekah, Kedai. datang singgah. Okey. Baik, masih. Terima kasih bang. Okey. Alhamdulillah. Rezeki ada lagi sebenarnya tapi kami belum ambil. Kelak bawa saya ambil. Ya. Tu ayam merah yang pun menarik, ayam merahnya tu. Ya, Kak Leo. Tapi saya si berani. Orang yang berani yang makan nasi berani. Kak. Khabar? Lama si jumpa. Lama si jumpa. Oh, ada ayam gepuk ah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oh, dia selalu dekat tengah-tengah nun kita. Apa ya? Pakai itu dah banyak tu. Sini saya nak makan. Aduh. Apa tu? Apa tu? Macam ni saya nak habiskan tu. Oh ya Gi, aduh tok Gi. Kak masih kak. Jumpa Gi. Makan dalam kereta. Kami give the paper panas-panas. Amin, semoga member limpahkan rezeki seperti air mengalir. Masih. Uish. Tu untuk saya tak kak? Aduh, macam ni saya nak habiskan tu ah. Yang kerja makan sekejap ya. Kelas saya hantar pergi kedai yang mesti habis ah. Wow. Nasi hujan panas. Nasi berani hujan panas. Wah, ada banyak lah guys. Tu ada RM2. Sebelah nun lagi kelak Roti John. Bang, masih. Okey bang. Air yang saya dah tu. Kita cari air. Masih ah, masih. Okey, sama-sama. Sorry. Jom. Tiga nasi tu. Biryani. Sebelah ni pun biryani. Oh, dah masak dah. Tarik. Oh, nyaman baunya bang. Biryani. Hujan panas. Dah teh, dah. Dalam. Dah ya. Nasi. Dah. RM3 dah nasi tu. Kita nak makan apa tu kelak? Okey. Masih kah? Masih. Okey, kelak jumpa di Siok Kaya. Sabar. Siapa pergi ni? Pergi. Siok Kaya ambil tinggal. Oh, okey. Okey kak. Kena habiskan ya. Orang dah pergi. Yalah tadi kak. Macam ni nak habiskan kak. Silakat kak. Try lah. Pakai sahur. Sambil-sambil edit gambar. Edit video lekat tarawih kelak. Mesti lapar. Oh, sitoknya buat cun. Kecil. Sini. Dah ada ambil videonya tadi masak kah? Kat YouTube apa bang? Habis kat YouTube. Live Facebook. Oh, live Facebook. Okey. Oh, okey. Okey bang. Okey. Makin akhir makin ramai. Nur Mardia, Kak Nur Mardia, nasi ayam kukus berempah dan tapai sedap siap. Oh ya kah? Tu kuihnya dah habis dah mau habis dah. Dalam tu lagi ada orang nak beri tek. Nasi biryani. Accident. Ayam murtabak daging. Bang.
Situ tadi abang tak mau bagi. Banyak sih nasinya. Boleh 2 ringgit. Kami Boleh ah? Oh, RM2 je bagi nasi. Tu ada juga. Ya, terima kasih. Semoga murah rezeki. Masih. Semoga murah rezeki. Amin. Salam abang kelak. Nasinya mau habis dah. Habis dah? Dah habis dah nasi ya. Habis. Nih. Malu lah. Nasi dah habis dah. Air saya nak tapau air situ. Saya nak tapau kopi tu. Cuma saya angkat barang saya di situ aja, Pak. Oh. Saya mau tapaunya pun air kopi. Dah tapau dah? Dah. Oh, ya awalnya. Belum suruh lagi. Ya, awalnya. Makasih. Dah. Kami belum pilihnya dah ambil dah. Oh. Dekat situ. Okey, hai. Banyak airnya tu. Okey, round table sekali sampai ujung. Sampai ujung lah. Awal dah bungkus. Masih bang, masih. Saya nak megang pun dapat dah. Wow. Masih. Jom, Kak. Jom jalan. Ada seorang abang lagi tadi, dia mau beli apa tadi? Saya nak cari tok lah. Lepas tu saya belilah. Botol berapa sikit, Kak? 13. Ni saya campur apa nak? Original lah. Murah rezeki kita hari tu Tuhan. Yalah, alhamdulillah. Katok, Kak, katok. Ya, bang. Banyak alu tu. Sama puasa. Apa? Okey. Buat sampai bang. sampai ke? Oh. Okey. Ada kurang dikit. Yalah. Sini abang nanti ya. Bawa 2 ringgit air. Air sampai malam enggak? Siapa? Sini lagi seorang abang dia. Hai bos, hai. Bang. Dah penuh. Wah, dah habis dah airnya. Kosong dah. Pola baru kah? Pola baru. Siapalah aku ini untuk mencabuli yang memutih. Ni abang tengok. Pemakan saya banyak dah tu. Tiap pamu saya habis lah, saya sedekah jual lah dengan staff. Bang, jatuh bang. Okey bang. Tahu cuma bang. Dengan staff tempat kami diam. Ini yang tempat kami diam, kami diam lah. Rasanya mulalah mesti dulu. Mudahan ada roti john di sedekah yang kita kelak. Roti john lah. InsyaAllah. Kak, Dah sampai. petang tadi. Anunya abang. Abang tu pakai baju Kuching City. Yang bagi roti je tu, roti john. Tu yang bagi roti john tu. Tuanya. Memang betul lah. Kan Memang kawan setiap tahunnya ngabas. tu memang betul yang bagi roti john. Tiap-tiap tahunnya nang ngabas lah. Tu bang nangan wan dah bagi dah tu. Siapa rezeki ya. Alhamdulillah. Rezeki ya. Masih bang. Okey. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Baju saya lebih bang. Baju saya dah. Jangan. Kita mau beli dah. Oh. Pak masih. Okey. Sama. Betul roti john. Jumpa lagi. Roti John Boy nama kedainya. Abang Amri, terima kasih. Siap, saya nak tumpang simpan tu dulu. Wah, banyak gila dah saya punya tu. Penuh tangan saya. Oh, makin ramai bang. Stay je lah, hilang lelah kejap. Oh, yalah. InsyaAllah Kak, insyaAllah.
Wah, esok bazar malam kan. Main numpang jap lah boleh ha? Tumpang simpan jap boleh ha? Ya, banyaknya. Hasil hari tu. Ni bukan di bazar Ramadan Mukah tu je orang beri lah. Setiap bazar kami beri, orang beri. Di Brunei Mai pun sama. Bazar di Miri, di Permai, di Indo, di Imat, di New World lah, semua beri. Coach bola ya Tokyo Roti Jumlah. Oh ya kah? Oh betul lah, baju Kuching City. Lama sih main ball bro. Mun kami ada sini dapat juga stay di rumah kami. Oh ya kah? Siapa bang? Siapa? No problem. No problemo. Tu dah pukul 5 ah. Pukul 5 lebih dah. Pukul 5.50 dekat pukul 6 dah. Kisah salam dengan boy tu. Oh belakang tu. Roti John nya, nyebut Roti John tu ya. Okeylah, saya nak end live dulu. Makin ramai orang. Di belakang pun makin ramai. Beli apa Cip? Saya ada beli tu sebenarnya. Semua orang beri. Orang dah semoga peringkat-peringkat bazar Ramadan di tempat kami pergi, di Miri, di Mukah, di Brunei murah rezeki lah. Kan? Dah beri kami macam-macam dah. Bukan setakat di Mukah, di Brunei mari ada, di Miri pun ada. So semoga saja murah rezeki di sepanjang bulan Ramadan tu. Kami ada keluarkan satu sen duit. Kadang beli air kita belilah pakai duit lah kan. Yang namanya rezeki. Okay guys, kami nak end live dulu untuk berbuka puasa. Situ buka puasa pukul apa? 6 berapa? 6 kalai buka puasa. 6.40 6.40 Miri ya. Oh 6.48 Oh lambat sikit daripada Miri lah. Okey. Lambat sikit dari Miri. 6.48. 6.48. Terima kasih. Alright guys, terima kasih yang menonton. Jumpa lagi insya-Allah kita ke Bintulu insya-Allah. Selamat bersungkih, selamat berpuasa juga dan selamat menunaikan ibadah. Alhamdulillah. Amin. Thank you semua, thank you XYE, thank you friend. Thank you semua followers yang nanggal live hari tu. Kak Julia, Pili Fari, Amri Ali. Banyak lagi tu. Razak, XYE. Oi, ramai. Terima kasih. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum.